Apa tu Secris dan apa tu SAA dan apa tu Sitos? Macam mana boleh pergi SAA dan macam mana boleh Sitos nama saya ni? Okey, video ni saya nak jelaskan sedikit lah untuk bagi kefahaman pada peminjam-peminjam Malaysia ni, macam mana nama tu boleh pergi ke SAA, macam mana nama tu boleh pergi Sitos. Okey, ni saya jelaskan sedikit. Bila anda berhutang dengan pihak bank ataupun syarikat kredit yang panel dengan bank negara, dia akan letakkan nama anda dalam sistem Secris. Sistem Secris tu boleh nampak lah anda punya listing bank-bank pemihutang, okey, hutang anda, dan kat situ boleh nampak tunggakan ataupun tiada tunggakan di situ. So, apabila tertunggak pinjaman tersebut agak lama 3 months, 4 months, 6 months, bila bank dah ambil tindakan legal, bank dah tengok file anda, nak ambil legal action, tindakan mahkamah, dekat situlah pergi ke Special Attention Account, SAA. Okey, anda punya account tu dia akan pergi ke Special Attention Account, pergi ke SAA, di mana mereka tengah memantau hutang anda dan mereka tengah bercadang untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas anda untuk penghakiman seperti lock amount, penghakiman ataupun mungkin penyitaan, garnish account ataupun mungkin kebankrapan. SAA, Special Attention Account. So, bila akaun anda dah ada Special Attention Account, dekat situ akan link kepada sistem Sitos. So, sistem Sitos ni adalah, Sitos is nama company so, sistem blacklist. So, sistem blacklist kita ada Sitos, kita ada Experian. So, Sitos, usually bank guna Sitos sebab lebih lengkap. So, apabila SAA dah link dengan Sitos, kat situlah dah blacklist lah nama anda. Okay, kat situ dah blacklist, official blacklist, di mana SAA dengan sistem Sitos ni, bila anda masih contoh bayar bulanan, masih bulanan bayar, anda rasa kalau kita bayar bulan-bulan balik, nama boleh clear daripada Sitos dengan SAA. Okey, itu salah. Okey, anda walaupun anda masih bayar bulan-bulan, selagi belum selesai hutang itu, selagi belum full settlement hutang itu, nama anda masih blacklist dan masih di dalam Special Attention Account. Sebab bank dah tak percaya dah kat peminjam-peminjam ni. Peminjam dah bad record, bank dah tak percaya you all semua. So, sebab tu nama anda masih di dalam sistem ini walaupun masih berbayar bulanan tersebut. Okay, so kalau ada intention untuk bersihkan nama SAA, Sitos, Secris, definitely anda semua kena ada bajet penyelesaian penuh dan penutupan akaun, baru nama anda bersih daripada Sitos, SAA dan Secris. Sebab bank takkan simply tengok you bayar bulan-bulan, tarik sistem 2 ni, takkan. Sebab bank takkan bagi peluang lagi dah kepada peminjam-peminjam yang dah ada bad record. So, ini adalah knowledge yang anda perlu tahu. Okay, so pada anda yang memang ada nak bayar balik bulanan, tak